Okey gang, selamat petang gang Okey, tebu Zora ni aku dah cabut dah Dia kata dia underboost. Kata ni underboost okay, lepas tu dia pun buka ni, dia tengok benda ni koyok DV ni dalam ni dia dah buat dah Tapi bila dia dah buat DV ni masih lagi underboost nyala lagi cek-cek Okay, bila kita buka kita tengok dia punya ni apa sudah goyang tebu ni goyang dah. Dia ambil dah. Ni bukan goyang ni belok Ni bukan goyang ni belok goyang gini. Ni goyang. Ni goyang. Tapi ni belok Oh ni belok Aduh, jadi kita akan buka tebu ni, kita tengok berapa jadi gini berapa jadi gini. Kita akan buka satu-satu. Yang ni pun kena tukar ni dipanggil connector ni connector. Ni nama dia connector. Ni pun kena tukar kagak apa teruk sangat ni pun kita akan tukar. Lepas tu DV kita akan buka, kita akan tengok. Kita tengok satu-satu dalam ni kita tengok satu-satu dalam ni. Okay, jap aku buka dulu. Okey, sekarang ni kita tengah buka ni Kita tengah tengok apa jadi gini berapa jadi gini. Kita akan bara dulu satu-satu. Okay, mula-mula kita akan buka DV dia dulu. Kita tengok dulu DV dia. Basic dulu Okay, ni DV dia comel lagi comel lagi. Dia tukar kit dalam ni bagus Ada jual kit ni tapi nampak besar sikit. Untuk macam ke hak asal dia. Tapi tak apalah, sepatutnya function lah benda ni. Okay, DV selesai. Kita tolak tepi dulu ni. Baik comel. Kita akan buka ni blok. Kita akan buka core dia apa ni dah masuk ni. Pasir ni macam buka-buka je. Dah. Tebu ni pun ada bocor Ada bocor tebu ni. Apa? Daripada sini pun ada kot Dari sini dalam ni. Daripada dalam ni ada bocor Okey, kita akan buka ni. Kita tengok dalam kita tengok keadaan bearing dia macam mana kita tinggal buka dulu. Sekejap aku ambil pen dah. Okey ni ingat 9 dengan lapang sepanang lapang ni tepi dulu. Okay, siapa-siapa pernah tengok video ku dia tahu ni track terbalik ni track terbalik. Jangan ni jangan longgor kalau longgor akan jadi kemah jadi kita ikat baru dia akan longgor
teruk dah now. Piston ring dia patuh Piston ring dia di sini. Ni piston ring dia macam patuh aku tengok Sat ni macam goyang. Oh, sat ni belok. Batang ni belok Apa? Ni batang ni belok batang ni belok. Lepas tu dia jadi goyang Apa? Nampak tak? Dia belok Okey. Kau buka tengok dia punya ni pula dalam. Bearing dia warna ni nampak minyak saja Oh, makan lem dah kereta ni kalau gini. Okey, buka ni Jaga-jaga jangan bagi loose benda ni Oh, kalau loose ni mengung Tapi kalau nak tukar core ni tak ada masalah biaya nak loose pun. Sebab kereta ni memang kita akan suggest tukar core balik-balik tu kalau goyang gini ni simbal Oyeng pakai Simba nama dia biar dia famous Ni bearing dia. Ni bearing dia. Ni bearing dia. Lepas tu ada satu lagi bearing lekat dalam ni. Ya. Kita buka dulu bearing dia. Kita tengok dulu. Okey. Oh, longgar Nampak Nampak longgar tu. Bearing ni makan tu banyak tu. Dapat gitu ke? Ni satu lagi. Ni fit sikit. Ni fit. Jadi punca daripada bearing ni punca daripada bearing ni dia boleh buat jadi belok batang ni. Ni semua kerana penjagaan minyak blender. Ni berpunca daripada minyak blender kalau gitu. Oh, teruk tu kok. Dalam pun teruk Jadi bearing ni sumbat, minyak dah boleh nak flow sebab lubang dia kecil lubang dia kecil je. Lubang ni lah untuk lubricate ni. Batang ni lubang ni cik-cik nampak lubang dia. Cik-cik Oh, dah nak fokus lubang dia kecil je. Jadi minyak akan ngalir, dia akan lubricate benda ni Jadi kalau bearing ni dah boleh nak terima minyak, sebab tu sak ni makan. Bila sak ni makan jadi goyang. Bukan sak goyang, bukan sak makan. Ni bearing ni makan bearing ni makan. Bearing ni makan, sak tetap berpusing. Ni start ni jadi start. Jadi goyang. Teruk sangat tu ni. Okey. Jadi waktu je aku nak cerita jaga minyak blender mana-mana kata awak tebuk, jaga blender. Jaga blender.